Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat full daripada awal cara ikat Kevlar, masukkan split ring. Lepas tu ada hook, mata kail. Ni. Mata kail make sure pakai mata kail yang macam ni tau. Kalau nak buat isi hook. Yang ni aku pakai yang saiz 16. Ni senang-senang je. Okey, first kali aku nak tunjuk cara-cara. Lepas tu sebelum tu ni aku gunakan ada satu bobin dan ada thread benang-benang. Untuk yang ni benang ni tau. Okay, first kali kita ambil Kevlar. Sukat lah, ambil sukat berapa nak pakai. Okay, contohnya macam saiz 16 lalu aku pakai 80 ataupun 70 cm. Okay, 80 cm 8 cm lah. Jadi kalau ni yang aku punya ni 80 mm. Lepas tu ambil gunting potong. Okey. Lepas tu ni adalah cara-cara nak masukkan split solid ring. Solid ring buat macam ni. Lepas tu ambil ni, masuk. Lepas tu ni tekan macam ni tau. Lepas tu yang ni ambil pusing. Tarik sekuat hati. Tegang macam ni. Ni tarik sekuat hati. Okey. Jadi macam ni. Okey. Jadi macam ni. Senang je. Yang ni senang. Sangat senang. Sesuai untuk korang. Okey. Dah siap macam ni kan? Ni kita nak ikat macam ni pula. Okey. Yang ini kalau macam aku nak senang kan, kita cucuk dekat sini. Kita ambil ni mata kail ni kan. Lepas tu masuk sini. Agak-agak ni sukatan dia macam ni. Sukatan dia agak-agak macam ni. Okey. Sini, okey. Agak-agak tu make sure macam ni. Tekan ni. Tolak sikit ni masuk. Okey, siap satu. Tu ambil sebelah lagi. Sukat yang sama juga. Kurang sama juga kan. Agak-agak dia. Senang. Lepas tu make sure hook tu kan. Kevlar dengan hook tu, yang ini dengan ni, dengan ni duduk macam ni. Yang Kevlar ni duduk belah depan. Kevlar ni duduk belah depan tau. Kevlar ni duduk depan. Tu kiri kanan pun sama. Kiri kanan pun sama macam tu juga. Kevlar duduk depan macam ni. Okey. Contohnya macam ni. Okey, seterusnya kalau korang tak ada vice macam ni, okey. Ni kita pasang vice. Okey, tarik sikit. Okey. Abaikan yang semak-semak tu. Okey, kalau macam aku macam ni. Okey, make sure kan macam ni kan. Kalau korang tak ada vice, korang boleh terus ambil ni, terus ikat je. Kalau korang ada vice, pakai vice, pakai pengepit ni. Kalau nak beli pun murah je. Murah je lah. Yang ni yang aku pakai ni yang murah je, RM60. Dia ada yang mahal lagi. Yang mahal lagi yang duduk macam tu. Kalau saya tengok. Okay, first ambil ni, ikat. Tu yang lebih-lebih ni ambil pisau potong. Senang je. Okey, tu gulung je sampai habis.
Ni senang je. Satu, kalau hari-hari buat, dah jadi pro lah. Jadi pro lah. Kalau macam aku jenis tak ikat tau. Tak buat gulung. Ini nak bagi tutup je yang Kevlar tu. First tu. Tu ambil 3 second. Tap sikit. Okay, dah siap tu. Lepas dah letak 3 second, ikat. Lepas tu kita sambung sebelah lagi. Make sure duduk macam gini tau. Make sure hook duduk macam gini. Duduk macam ni, duduk belah. Lepas tu ambil ni, ikat sini. Ikat sebelah lagi. Jadi senang je. Ni pasal aku nak ajar cara nak ikat betul. Tu yang aku buatkan full macam ni. Lambat-lambat sikit, kalau tak sekejap dah siap dah ni. Lepas tu ni bulu-bulu ni potong sikit, supaya kalau ni kita boleh tengok betul. Tap sikit, tap sikit. Okay, itu potong. Okay, siap untuk part ni. Okay, lepas tu make sure hook duduk macam ni tau. Macam ni. Macam gini. Duduk macam ni. Pilih bulu pula. Apa? Flasher. Cara dia macam ni. Mula ambil yang ni sikit. Tak boleh banyak kan, nanti dia tebal. Ambil ni sikit. Ambil yang ni sikit. Okay. Lepas tu, kalau korang ada flasher macam ni, boleh bubuh flasher ni juga. Ni korang ambil sikit je, jangan banyak-banyak sangat. Macam ni. Ambil ni sikit. Lepas tu kalau ada apa, kalau korang ada korang ada UV kan, UV pun boleh letak. Lepas tu kalau ni macam ni, ni fiber boleh ni. Macam aku letak agak sikit, ambil gulai je, tengok banyak. Okay. Lepas tu betulkan macam ni elok. Betulkan. Okay. Sangkut balik. Sangkut balik. Tak sini. Tak sini.
ambil ni lipat. Betul lah, betul-betul bagi sama balik, kau lipat. Ni daripada awal aku ajar tau. Lipat di gulung je tu. Kau gulung ni balik. Gulung lah sampai rata, sampai siap semua. Siap sebelah, tegam yang sama, tegam ni. Dan sebelah lagi kita ulang step yang sama juga macam yang first tadi. Kita ulang step yang sama juga. Ambil ni, lepas tu gulung. Lipat. Tu lipat. Make sure rapi dulu lah. Rapi. Dan dah rapi. Tu pusing. Lepas tu siap. Jadilah macam ini. Macam ni. Kalau tak tengok sabut-sabut ni kan, ambil gunting. Ada ni kan, potong lebih-lebihan ni, nak bagi nampak kemas kan, potong sikit lebihan ni. Ok, siap. Senang kan? Modal tak tinggi, korang boleh buat sendiri je. Tak payah nak belikan satu mahal. Satu ni dah berapa ringgit, 2 set tu dah RM15. Sekira beli 2, RM15. Baik korang buat sendiri, tak habis RM5 dapat 2 set. Ini berapa duit je, mata kain berapa duit je. Korang boleh cuba dekat rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Okay? Thank you, bye.